Matang apa pula ni nak makan dia? Apa benda tu? Roti ke? Okey, ini biskut skui ni pun apa? Tak tahu nak makan lagu mana. Lagu apa? Lagu apa-apa, lagu mana makan? Bagi sedih ke? Tunjuk sikit cara nak makan. Oh, tunjuk sikit depa abak. Kena belah tengah lagu ni. Ambil jam, letak kat sini sikit. Dah letak sini ambil whipping cream pula. Ambil whipping cream, dah bagi sedih. Kita makan. Sedap tak? Sur tak? Memang sur 10 per 10, tak ada ranjau punya. Sedapnya bawa skon tapi makan skon tapi kena makan dengan jam lah kan tapi kan. Kena makan macam ni tapi kalau makan ni. Tak apalah kita makan je lah tapi. Cicah, kita makan tapi sedap bau skong ni. Kalau makan skong ni kena makan dengan jam dan juga kering. Dah skong. Syamil makan apa tu? Ata tak nampak ini skor ni. Mak kau lah. Mata tu tengok ini. Ini skor ni. Ambil je jam. Dah ambil. Letak je jam tu. Letak jam, letak pula krim. Dah ada makan rupa gini. Sumbat dah mulut. Sedap tu. Aja bajang lah. Selain daripada makan skon, korang boleh datang kat Abang Strawberry. Korang boleh try set high tea. Set high tea kita datang dengan 4 skon. 3 dipping sauce. Korang akan dapat coklat. Lepas tu korang akan dapat strawberry jam dengan cream. Korang akan dapat sekali dengan marshmallow gang. Selain tu korang pula akan dapat 2 teh panas. Macam mana nak try kita punya high tea punya set? Jangan lupa datang Abang Strawberry. Set high tea bermula jam 3 sampai kita tutup. So korang jangan lupa datang dan dapatkan set high tea di Abang Strawberry.